pemain Arsenal. Ni orang kuat Astro lah. Saha nama dia. Gegar Berganza. Kalau nak free ticket cari dia. Tapi dia takkan layan korang lah. Lambat lagi dia nak layan korang ya. Dia kekuatnya dia. Huh? So drama ni tentang Intan yang penyokong kuat Arsenal. So nanti kita akan ada scene dia dengan players. PL I Love You ada 8 episod je. Tapi nak shoot 8 episod ni seksa tau. Oh. Nanti kat Chelsea kita orang duduk kat. Dan dia macam benda lah. Kau kena tengok satu scene yang I buat Kamal dengan Tiban. Scene tu cantik gila. Jom. Aku tunjuk kau. Orang Cina kaya. Orang Cina kayanya. Nampak beg dia? Beg dia tu mahal tau. Nah, tu orang Cina kayanya. Oh, bini dia kat belakangnya. Tu bini dia. Nampak orang Cina kaya. Sorry. There's bread there, Michael. If you want. Huh? There's bread. No, it's okay, I got it. Thank you. Okay, thank you. Cantik ke bini dia? Ya, bini dia hidung buat habisnya. Kejap aku tunjuk. Korang jangan go. Kejap aku nak flip kamera. Alamak, dia dah belah. Hidung dia buat gilanya. Tak boleh, dia nak masuk bilik dia. Dia nak masuk kat dia punya. Kita aku tunjuk korang tempat orang kaya. Korang kita orang sekali je dapat jumpa benda macam ni. Sebelah tu tu kaya. Tu betul-betul untuk orang kaya. Ini kursi biasa tau nya. Tengok Sana kaya. Dan kita kat dalam tu ada tempat makan tempat tu. Nak tengok kaya. Nampak seat dia. Nampak? Nampak? Itu orang kaya punya. Itu lagi satu orang kaya punya. Kursi dia pun lainnya. Kursi kita ni je, plastik je. Minat MU tu sebenarnya ni. Tapi kau tengok dia baju apa? Aku ditipu. Ni. Nampak? Hari ni dia jadi gunner. Nampak? Aku ditipu oleh production Astro. Katanya MU syuting punya Arsenal. Tapi demi mencari sesuatu nasib untuk anak, saya terima job ni. Kau tengok hidung tu. Oh, gelas tak boleh? Dia kata no alcohol je. Ada bagi botol boleh? Botol tu. Yo. Jahat tau. Aku rasa dia bukan. Nampak aku baik. Aku senyum dengan orang kaya je. Sebab dia orang kaya aku senyum. Apa dia? Agnes pun dia ada. Sebelah orang kaya Cina. Aku senyum. So I do official. So you senyum kat orang Is this mine? Is this mine? Is this mine? Where's mine? Are you still live? Abang, please Yeah. your bread. Hang up. I don't want you to faint. How are you, your bread? Hi everyone. Bila habis syuting rahsia? Apa rahsia aku dah cakap dah. Mana satu air aku minum je lah. No? No. Oh, ni good. No? This one? This one my Oh, sorry. Tu Hawa lah ni, Tan. Hello everyone. Feeling cute. Tapi muka dia. Kenapa? Muka kau tu nya. Keluar pimple. Mana mai buat pakai mask kan? Kau pakai apa? Mask baik ni kan batuk-batuk. Kau pakai mask apa? Mask murah.
Wah. Minta satu kop untuk air pun. Minta satu apa? Kop. Oh. Orang Thai ni aku rasa. Aku rasa tu orang Thai kaya. Apa Ana Jobling Anita ni? Yang ni kadang-kadang aku kesian kat dia. Kejap aku blok awang ni. Ya, terpaksa syuting kan. Nampak ni. Kesian dia ni. Shoot jauh-jauh. Break je kalau nak buat live. Pilih nak tunjuk bapa yang paling berjaya lah. Mungkin masih dah ada minum. Tadi bawa keluar. Tak, aku minta je. Dah ada. Thank you. Rumah makan. Makan. Jaga air. Okay. Alright, situation pretty. Okay. Korang tahu kita shoot kat sini kan? Kalau ni orang yang tulis skrip, kalau kau rasa cerita ni tak sedap, salahkan dia. Sebab dia yang tulis skrip. Dia ni penulis skrip yang feeling hotnya. Sebab ada ke penulis skrip letak nama sendiri dalam skrip. Bukan Kau faham? Penulis skrip yang nak tumpang glamour, kau dah tulis skrip, kau tulis je lah. Tetap nak selit nama dalam skrip. Apa? Oh, buat casting ni Astro yang buat. Astro kan jenis Hitler. Siapa dia orang nak lah. Ini drama cute 8 episod je. Mike, did you see it? Ha? Did you see it? Ya. Why? Astro buat 8 episod je. Hai. Kenapa? Kau ni cakap gila ke? Habis kau? My dad's like, Ya, ni tak ada makanan lain. Adalah 4.5. 4.5. Dia orang tanya aku makan roti je. Semua halal. Oh, hari tu kita shoot kat bilik persalinan dia orang. Cantik bilik dia orang. Beza dengan pemain Malaysia dek, TMJ pun kalah. Kat bilik dia orang, ada ice bath, ada jacuzzi. Gila, muka aku tak berseri. Hari-hari aku tepek benda kat muka aku. Kerana berbuat 8 je, Astro ada duit buat 8 je. Tak ada lah, drama ni kita nak buat pendek-pendek, sesuai. Lepas ni nanti kalau cerita ni meletup, adalah season 2. Kan Saha? Boleh masuk balik. Saha? Yang dah. Mana kau dapat roti? Dah. Kalau sini buat konsert Siti Nurhaliza, dan ada tempat duduk macam ni, ada makanan semua tu, aku pergi ni. Kalau macam ni, kau faham? Imagine Siti tengah menyanyi dekat Gold Post tu. Tak adalah buat night walk. Night walk ada lagi ke? Bukan diorang dah bergaduh ke?
Dek, Ronaldo ada main ke hari ni? Apa korang punya ngengok? Aku dah tak tahu pasal football. Apa tu? Tak member. Oh. Mana yang tempat Malaysia tu bang? Ni atas Dia tulis Malaysia. Asal Malaysia. Oh. Mana? Dekat. Dia atas ni dah buka nampak. Kita ni. Ni betul kan atas ni? Tak bagi tahu pun beli tu. Kita level lain deh. Kita tengok Arsenal game hari ni. Bagaimana? Inilah keadaan dia punya sebelum game start. Tapi orang dah mula masuk lah. Game lagi 2 jam. Orang-orang kat bawah kita orang-orang apa? Marhain. Ada orang Malaysia tau. Tadi ada orang Malaysia kan? Ya. Tadi ada orang Malaysia kan? Ya. Tadi ada orang Malaysia kan? Ya. Aku cakap dengan korang ya. Aku cakap dengan korang ya. Orang Malaysia kata tak ada duit, semua menipu. Kau tahu tak berapa banyak orang Malaysia aku jumpa kat London? Aku macam buat fan club meet and greet dekat Baseway tu. Duduk minum Starbucks, ada je kena ambil gambar. Hari ni Arsenal lawan Fulham. Arsenal kena menang hari ni. Kalau Arsenal kalah, kita kena keluar awal. Kalau tak nanti kena baling botol. Kamar Adli kat dalam. Masa game kita tak boleh buat live on any platform. Cannot shoot also. Shoot boleh, but tak boleh live on any platform. Black shooting, angkat shot yang bila dia jerit tu boleh kan? Tak boleh live. I tak boleh buat live. Why not? I don't even show them. I show my face. Okay lah, aku tak buat live. Takut sangat aku buat live. Oh, Everett belum level masuk stadium macam ni. Dia kena tunggu dulu. Dia kena up sikit. Tak ada. Everett tak ada scene kat sini. Everett ada kat scene Chelsea tak? Pun tak ada juga. Siapa? Oh, ya ke? Kenapa dia tunggu? Tasuk sampai macam tu. Kalau aku mak bapak tu, aku bunuh anak tu. Tak. Ini cerita dia orang kena berlakon. So walaupun dia support Manchester, tapi dalam cerita ni dia orang kena support Arsenal. Tak, dia kata yang belakang tu sekejap MU, sekejap Arsenal. Lily always Arsenal excuse me. Anak Kak Nina pun tak ada scene hari ni. Wih. Apa tu? Jumpa player. Bemo. The guy from yesterday. Hari ni Dia tak buka pintu. Member support gila. I guess if Adele, I would do the same thing. Ozil pergi Ozil pergi Malaysia, you pergi siapa Ozil? Is he a player? Ozil. Ya. datang Malaysia hari tu. Oh dia sorry, dia pemain yang dah has been. Dia dah Dah bersara babe. Itu maknanya dah has been, dah bersara, pergi melawan-lawan Malaysia sebab Malaysia kan FOMO. Bila ada orang-orang besar ni walaupun dah bersara, korang FOMO lah. Sekarang pukul 4. Makanan belum keluar. Pukul 4 baru keluar makanan. Nampak orang belakang aku, orang kaya Thai tau ni. Kalau boleh belanja 16,000 untuk dapatkan box tu, maknanya orang kaya dah 16,000 pound tau. Siapa yang handsome macam orang Cina? Aku memang Cina lah gila. No, it's alright. Thank you. Trauma dia nak makan kami. Kau tahu tadi, aku tengok dia bagi free lah. Okay? So then I was like, hey, maybe I take her for mine because she cannot smoke.
So I ask you, who some more? One watermelon flavor, one cool mint. I give you first. Phobia. You have to understand. Kat mana? Right beside me when Yeah. Kita tak pernah pergi kan. Mesut tu Zila tak kenal apa main bola. Aku tak suka bola lah. Nanti kau tengok, dia orang tengok bola, aku nak baca novel dah. Yang tu pun buat interview ke main game? Hawa kat belakang ni tengah busy, tengah message dengan I know, you know who. Do you know? Tak payahlah. Kau kenapa auto bila kamera depan kau terus posing. Tak, tadi kau duduk terkangkang. Tak sopan lah. So kena sopan bila on camera. Balik Malaysia bila, Mak? Ha? Macam tu lah. Balik Malaysia dah bulan. Mak kita balik, awak tak balik. Hawa Tahu tak Arsenal lawan apa? tahulah Fulham lah. Masa kita. Kau jangan hina aku walaupun aku tak suka football. Tak Oh ya? Orang boleh Tu sebab aku kata korang bila orang dah retire baru datang Malaysia dan lepas tu korang macam tu. Kita level lain. Kita datang ke tempat orang yang tengah on sekarang. Nampak? Kita dah dekat sebulan kat sini, lama ke sini. Kita baru bagi tahu sebab kita tak suka turun naik kapal terbang, angkat gambar, duduk business class, ambil makanan. Kita tak suka post-post benda tu. Kita post kerja kita. So mula-mula datang pun tak post. Bila dah settle down baru kita post. Lagi tenang-tenang. Kita bukan jenis nak travel, angkat pasport, tunjuk boarding pass, tapi make sure boarding pass tu nampak perkataan business class. No. No. We don't do that. We don't do that. yang boyfriend dia tikam tu, mak ayah dia tangkap tau sebab dia Ya. Kawan kan, dua kawan tu most probably is trying to rape her. The parents help them. yang kes tikam tu. Must be must have tak lah, mana ada No. beli mic speaking generally. Beli siapa? Dia kata beli apa? About business class and all. Semua orang buat tu lah. Yang cakap artis je. Orang biasa pun suka post macam tu. Tak ada mana peli-peli. Babe, it's general statement. But I do take for kenangan lah. No, kadang-kadang dia orang post tu nampak sangat nak tunjuk. Kau faham tak? Apa mana yang tak sayang nak. Betul lah. I ada post tak? No, I pernah post tapi Tak tapi naik kau first class. No. Bila kau post tu, yang post yang sengaja nak tunjuk tiket tu, kau faham tak? Kau nak post, kau post je lah, kau travel. Maybe once in a while. Tapi naik first class pun, Dek, the only thing I like to travel first class is not because of the food or because it's just because I can sleep. Because the flight is too long. It's 16 jam. Kau tengoklah badan aku macam mana. Tak ke patah tulang. Aku dah tua. Dah 60 tahunnya. Nak duduk ekonomi. Aku dah 60 tahun kau nak aku duduk ekonomi. Patah tulang maknya. Tengok mata. Tengok mata pakai apa? Hats eye. Betul tau. Dah tak ada wrinkle. Tengok. Lah. Jom, Dek. Aku tunjuk korang ada player kat tu. Elok-elok tau. Oh, ni player dia orang ke? Oh, ni Fulham. Oh, ni Fulham. Tak kena bu pun? Tak kena bu pun? Diorang tak main lagi. Oh. Jadi diorang tak warm up pun lagi. Dia just datang tengok feel, rasa-rasa, tengok cuaca gitu. Harga tiket yang kita duduk ni 15 seat is about 16,000 pound. It's about 16,000 pound. Apa dia? Bitch. Tak nak, kau kena live.
Yang macam mana kau zoom tu? Oh, aku tidak live yang tak boleh zoom. Oh my god. Oh, sorry, 17 Pro Max. Yang kau pegang tu apa? Oh, 17. Aku ada dua. Lawak-lawak orang kaya macam tu ke? Lawak macam mana? Macam, oh, No, I didn't know I was holding my 17 Pro. So like now, right? Right now when the players are here, everything just becomes automatically 5 times stricter. outside. Inside, in the, where we were just now in the tunnel. Because the moment the Elok tak pemain. 60 lah, I'm 60. Satu je lah red kat mana. zone, 2020 we can't be down here. I'm 60 years old. Okay? there then they have a mission to be there. Like, you see all the lights. Okay lah, bagi kau view yang ada cantik lah. Buruk and cantik. Buruk and cantik. Satu. Semalam macam ada. Sini ada peminat Arsenal ke? Ada ke peminat Arsenal? 100 years ago. Sini ada peminat Arsenal of Fulham. 100 years ago, Arsenal sing number 2. Sebelah tu lalangnya dia kata. Ada orang rindu apa? Sangat Kak Hawa masa live pun Sasu je. Hawa je tak rindu ke? Dia rindunya, tapi dia sekarang tengah di London merawat hati. Terlepas cakap Okay, tengok belakang. Bagi dia tengok. Tu. Thai kaya tu, orang Thai kayanya. Orang Thai ke? Dia Thai. Tadi dia sawadika. Thai ke? I tegur je. Dia senyum kat I tadi, I senyum juga. Tapi macam ada bini. I baru. Ni nak turun handsome. Ada orang tanya mana ni uncle? Uncle Tu, I'm not making this up. dekat Stadium Emirates. Bulan madu di awan biru, Chelsea kalah dengan MU. Korang rasa siapa menang? Hari ni kau rasa siapa menang? Arsenal dengan Fulham ke Fulham ke apa-apalah? Fulham. Tahu tak, I interview semua player bola kan. Kesian tau, watak I buta. So every time interview, I tengok ke lain lah. Kau tengok belah mana? I tengok macam apa kat belakang dia orang tu lah. Tak, kau patut tengok benda lainnya. Kalau mak buta, mak interview, mak tengok tempat lain. Kan adik? Duduk macam ni betul. Kalau kau Kalau kau buta Tak tengah live mengganggu. kau okay, fine. Tak ada lah. Kejap lagi. Nak game tu, mak saya tak ada lah. Ketoi. Aku tak dengar aku panggil kau apa. Okay, kejap. My fans want to see what they serve here. My fans. Okay, this is our lunch. We have potato, and we have lamb, which I don't eat, and we have what is it? Seafood lasagna. Lasagna. Fantastic. And then we have potato. Oh my love, broccoli. Thank God. Now you can have my share. You pig. This is the biggest pig in Malaysia. Bodoh. Nama dia Kamal Ajali. Kau jangan potri kat orang ni, kau perangai macam mana masalah ni? Aku tak kisah kau tu. Okay, and that is T-Burn. Yes, I'm not a pig. The new gay from Manchester Gay Village. He turned to a gay in 2 I'm hours. just exploring on the other side. Oh, come on. Okay, guys, I see you all. Okay, I want to end the live. Sedap. No, I don't eat lamb. It's haram. What? For me. It's not. It's what? Just like you don't eat beef. I eat beef. Just don't eat it at home. Okay, I don't eat lamb at home or anywhere. I have to say bye bye. Okay, bye guys. Love you all. See you all.